Custom Deck Pack Heroes Unite dan Starter Deck Gentar 3EQ. Strategi kami adalah untuk menggunakan kad yang mempunyai pinjaman efek berbanding kad yang mempunyai HP dan attack yang tinggi, dengan harapan kebarangkalian usung 2/3 menang atau seri memihak kepada kami. Ini adalah kad jenis Bobo Boy dan Kuputeri yang saling berkaitan efeknya. Ini pula kad jenis Mas Mana dan Mas Cacik dengan strategi yang sama, tukar ataupun pinjam efek. Ini pula kad untuk kita ambil kad sokongan dari deck. Kad sokongan adalah penentu arah tuju permainan kita sama ada menang atau kalah. Jadi pentingnya kita ambil kad sokongan. Yang menariknya dengan deck Heroes Unite dan Gentar ni, kita boleh pinjam efek di hampir ke semua zon. Di dalam deck kita, pinjam efek di zon kalah pihak lawan, pinjam efek ataupun HP attack di zon kalah pihak lawan, di dalam deck pihak lawan, di zon menang pihak lawan, di zon menang atau kalah kita, dan juga di zon aktif ataupun di zon sokongan pihak lawan. Dah dapat idea? Fikirkan strategi korang dan all the best!